Paling pelik apabila kita melihat sesama saudara Islam, mereka tengah sengsara, tengah disiksa, kan? Tetapi kita pula memberi sokongan pada pihak yang dah cukup terang, dia beri sokongan pada biru putih. Tahu, itu paling pelik. Tetapi yang lebih mengejutkan, mereka boleh gaduh di ruang komen, kata si fulan bandailah, inilah, itulah. Walaupun pihak Mesir tak berapa pandai main bola, ya, contohlah. Tetapi setidaknya dah sampai suku akhir. Itu satu. Dan kau perlu sebagai orang Islam, kau banggalah dengan berlakuan orang Islam kau. Sebab apa? Mereka cuba membangkitkan nama Islam. Tetapi biasalah, Yahoo ni mana akan berikan peluang pada salah sebuah negara Islam untuk menang World Cup. Jangan bayangkan yang mereka akan dibenarkan. Mereka tidak akan diberikan peluang sebesar ini pun. Geng dia juga yang akan menang. Dan kenapa Portugal berundur dan dah keluar? Sebab Messi dah cukup terang, dia pergi dekat Masjidul Aqsa. Cristiano tak pergi. Cristiano sokong pada tembikai. Jadi Cristiano perlu keluar, tak perlu menang. Itu yang jadinya. Ini adalah wayangan. World Cup wayangan saja.